Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Uthman bin Umban selaku ketua bagi kumpulan 4. Jadi untuk segmen bedah filem kami memilih filem Ola Bola. Jadi untuk tema cerita Ola Bola ini terdapat banyak, tetapi hari ini saya ingin tekankan dua, iaitu perpaduan kaum dan semangat patriotisme. Untuk perpaduan kaum, seperti kita tahu, perpaduan kaum ini sendiri ialah ketika satu masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa cuba untuk mencapai satu matlamat yang sama. Jadi di sini kita dapat lihat pasukan Malaysia ini juga terdapat bangsa Cina, Melayu dan India ingin mengharumkan nama Malaysia dalam sukan bola sepak. Jadi tema yang kedua ialah semangat patriotisme, di mana kita dapat lihat pemain Malaysia di dalam ini meletakkan hal mereka ke tepi demi mengharumkan nama Malaysia. Jadi tema yang saya telah tekankan ini menunjukkan besarnya pengorbanan dan besarnya pengajaran yang kita boleh dapat dalam cerita tersebut. Untuk sinopsis bagi cerita Ola Bola. Ola Bola ni mengisahkan perjuangan pasukan bola sepak Malaysia pada tahun 1980 untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Moskow. Watak seperti Tauke, Ali, Motu berdepan pelbagai cabaran termasuk tekanan keluarga, konflik dalam pasukan dan isu perkauman semestinya. Namun mereka akhirnya bersatu dan berjaya membawa Malaysia ke Olimpik. Walaupun kejayaan itu membanggakan, Malaysia akhirnya tidak menyertai tamasya tersebut kerana menyokong boikot antarabangsa terhadap pencerobohan Soviet di Afghanistan. Filem ini menyampaikan mesej tentang perpaduan, semangat juang dan cinta kepada negara. Salah satu nilai patriotisme yang ditunjukkan dalam filem Ola Bola ialah cinta akan negara. Nilai ini dapat dilihat melalui watak Motu, seorang pemain bola sepak yang bersemangat tinggi. Dalam salah satu babak, Motu sanggup mengorbankan kepentingan diri demi maruah dan kejayaan negara. Walaupun bapa yang tidak merestui impiannya untuk menjadi pemain bola sepak, Motu tetap berpegang teguh pada cita-citanya kerana cintanya terhadap tanah air. Tindakannya menunjukkan seorang bahawa semangat patriotik boleh mendorong seseorang untuk berjuang demi negara walaupun berdepan dengan halangan. Watak Motu memberi inspirasi kepada kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai negara. Jadi contoh lain untuk cinta akan negara ialah ketika babak terakhir iaitu Malaysia menentang Korea. Dalam perlawanan tersebut kita dapat tahu yang Malaysia tidak akan ke Olimpik. Walaupun jika mereka menang, mereka tidak akan ke Olimpik kerana Malaysia boikot Olimpik tersebut. Jadi pemain-pemain kelihatan sedih, tapi walaupun mereka sedih, mereka tetap berjuang untuk nama Malaysia dan nama negara. Mereka ingin buat rakyat Malaysia gembira dan ingin mengharumkan nama Malaysia walau apa pun yang terjadi. Jadi di sini kita dapat lihat, jika kita semaikan perasaan itu, cinta akan negara dalam diri kita, kita juga dapat menjaga imej Malaysia dan juga dapat menunjukkan bahawa Malaysia ini satu negara yang hebat. Dalam filem Ola Bola terdapat banyak nilai murni yang kita boleh ambil sebagai teladan. Contoh nilai kepimpinan dan disiplin yang ditunjukkan oleh watak-watak utama. Contoh macam Tauke, Motu, Ali. Mereka berlatih bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kelemahan mereka sendiri. Mereka juga menepati masa dalam latihan dan tidak mudah berputus asa walaupun pernah melakukan kesilapan. Ini menunjukkan betapa mereka berdisiplin dalam mengejar impian mereka tersendiri. Dalam filem Ola Bola bukan saja menghiburkan, tetapi penuh pengajaran yang boleh membentuk kejayaan baik dalam sukan maupun dalam kehidupan. Selain itu, contoh lain yang kita boleh nilaikan dan juga terapkan dalam filem Ola Bola ini adalah dengan menunjukkan sikap kepimpinan oleh seorang ketua dalam bertanggungjawab menjaga ahli pasukan. Dalam filem Ola Bola ini, terdapat satu watak, iaitu Tauke, kapten pasukan bola Malaysia yang memiliki nilai kepimpinan. Sebagai pemimpin, Tauke bertanggungjawab menyatukan pasukan yang terdiri dari pelbagai kaum. Walaupun berdepan dengan tekanan dan konflik, dia tetap memberikan semangat dan menunjukkan teladan yang baik. Contohnya, pasukan Malaysia hampir putus asa. Tauke bangkit memberi motivasi agar mereka terus berjuang dengan menunjukkan sikap kepimpinan oleh seorang ketua dalam menjaga tanggungjawab pasukan demi negara. Untuk poin seterusnya adalah
perpaduan, iaitu menekankan kepentingan perpaduan dalam kepelbagaian kaum. Salah satu babak yang menyerlahkan nilai ini ialah ketika pasukan mereka kembali berlatih bersama selepas menghadapi konflik dalaman. Watak Ali, iaitu kaum Melayu, Tauke kaum Cina dan Mutu kaum India, akhirnya mengenapikan perbezaan serta ego masing-masing demi satu maklumat yang lebih besar, iaitu untuk membawa nama Malaysia ke Sukan Olimpik. Contohnya, perpaduan mereka jelas terpancar apabila mereka saling menyokong di padang, memberi semangat antara satu sama lain, dan menunjukkan kesefahaman yang utuh walaupun berlainan bangsa dan latar belakang. Nilai perpaduan seterusnya dapat dilihat dalam satu babak di mana pasukan bola sepak Malaysia menjalani latihan bersama askar. Latihan ini bukan sekadar untuk ketahanan fizikal, tapi juga untuk bertujuan memupuk hubungan erat antara pemain. Ia melatih mereka untuk bekerjasama sebagai satu pasukan tanpa mengira bangsa atau latar belakang. Hal ini mencerminkan semangat perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Para pemain sedar bahawa mereka bukan hanya pemain bola, tapi membawa harapan seluruh negara. Nilai murni seterusnya adalah semangat berpasukan. Dalam filem olah bola ini terdapat beberapa babak yang jelas menunjukkan nilai murni semangat berpasukan. Antaranya ialah apabila Ahmad Ali, salah seorang pemain pasukan kebangsaan Malaysia, memberikan kata-kata semangat kepada rakan sepasukannya ketika mereka sedang berputus asa. Beliau berkata, "Kita kalah sama-sama, kita menang sama-sama." Menang sama-sama, kita kalah bersama-sama. Contoh terakhir bagi semangat kepasukanan ialah watak Chow Kiok Kiong dalam filem Olah Bola. Sebagai kapten pasukan bola sepak kebangsaan, beliau selalu memberi kata-kata semangat kepada rakan sepasukan, terutama ketika pasukan hilang arah dan keyakinan. Sebab aku tak nak kau mengalah. Aku nak kau main perlawanan hari ini sampai habis. Walaupun berdepan tekanan keluarga dan tanggungjawab besar, beliau tetap mengutamakan pasukan dan memastikan semua pemain kekal bersatu. Tindakan beliau ini bukan sahaja membangkitkan semangat, tapi juga menguatkan kepercayaan antara ahli pasukan. So, kesimpulannya, kejayaan tidak boleh dicapai secara individu. Dengan semangat kepasukanan, kita mampu bergerak jauh dan mengharungi apa jua cabaran bersama. Jadi, sebagai penutup, hayatilah kata-kata dalam filem Olah Bola, iaitu kita menang sama-sama dan kita kalah pun sama-sama. Sekian, terima kasih.